betul ke orang yang mati ni duk balik rumah? Kan? Dah ni macam-macam. Mereka duk buat edaran TikTok duk mengamuk sekarang lah ni. TikTok mengamuk sekarang. Semua kira ustaz-ustaz pun TikTok apa semua kira TikTok. Sampai orang tua-tua pun jadi mudah dengan TikTok ni. Kan? Gitu. Jadi dalam TikTok ni daripada orang masuk benda macam-macam, hak betul dengan hak merapu ni sama banyak. Hak betul dengan hak merapu sama banyak. Kita tak tahu. Kita ada ingat semua TikTok ni semua betul. Betul dengan merapu sama banyak. Hak merapu ni apa dia? Dia kata malam jemaat jangan lupa buatlah Yasin ke buat apa. Pasal apa? Yasin tu tak apa. Kalau nak buat tak ada masalah. Nak buat Yasin ke, nak baca surah Al-Kahfi ke apa, baca. Tak apa. Dia kata baca tu pasal apa? Pasal arwah orang tua ada balik mai jenguk tengok. Kata puak-puak ni sampai tak ada Yasin kat aku ni. Telah di TikTokkan benda itu. Baik, persoalannya kita nak tahu, betul ke orang mati duk balik mai rumah? Itu dia punya pokok persoalan dia. Betul ke orang mati duk balik mai rumah?